Kalau boleh setahun sekali tu bayarlah. Walaupun tak banyak, sikit pun alhamdulillah lah. Pada 9 Februari 2026, Tunai Zakat.my telah mengadakan pertemuan bersama Perkasa Sakti Sdn Bhd, sebuah syarikat tempatan yang berpengalaman dalam bidang pembinaan dan perkhidmatan projek. Beroperasi sejak awal tahun 2000 di Shah Alam dan dipimpin sendiri oleh pemiliknya, Encik Ahmad Fauzi Muhammad. Syarikat ini konsisten menjalankan kerja-kerja projek, penyelenggaraan serta sokongan operasi kontrak tempatan. Dengan pengalaman yang panjang dalam industri, Perkasa Sakti dilihat sebagai syarikat yang stabil, profesional dan komited dalam perniagaan. Menariknya, mereka juga merupakan pembayar zakat perniagaan serta mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap tanggungjawab sosial. Pertemuan ini membuka ruang untuk jalinan kerjasama berterusan, khususnya dalam aspek CSR, jaringan komuniti dan pembangunan ummah. Kalau boleh setahun sekali tu bayarlah. Walaupun tak banyak, sikit pun alhamdulillah lah. Jadi yang penting tiap tahun walaupun untung rugi ke, tetap kena bayar. Ingat zakat, ingat tunai zakat.